Ini masa dia nak main dah. Masa kita nak datang dah. Kita boleh guna kuasa yang ada kat tangan kita seorang satu. Jangan undi depa. Jangan undi PS. Jangan undi PN. Undi PN. Siapa yang nak berkawan dengan PN, mai. Siapa nak lawan, hampa tunggu. Betul? Ahli-ahli UMNO. Ketua-ketua bahagian UMNO di bawah yang nak bersama PN datang beramai-ramai bagi undi kita bentuk kerajaan di Johor ni. Tinggalkan wak jahit tu, dia orang makan sini, dia orang makan Datuk. Jawa-jawa lah. Penuh rokok. Hai. Hak tak betul, kena kata tak betul. Dunia ni senang tuan-tuan, nak selamat, nak bersih. Hak salah, kata salah. Hak betul, kata betul. Di mana duduk pun tak apa. Betul tak? Hak benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Selesailah. Yang anda buat silap mata, silap gayung, silap cekak ni pasal apa? Pasal nak selamatkan diri. Apa salah kalau hang lawan di mahkamah? Tak apa, saya lawan di mahkamah. Saya tak bersalah. Tak payah DNA, aku lawan. Beranilah agak-agak. Dia tak berani, Aduh, tuan-tuan. Nak keluar, nak tekak dah. Kalau hampa undi PS juga, mampus. Cukuplah sekat yang kita tersalah buat tu. Tersilap sebab tak tahu. Dah tahu ni berhentilah, cukuplah. PN ni tuan-tuan tengok ada siapa? Di Johor malam ni lah. Selain pada tokoh-tokoh yang tuan-tuan ada di depan ni, kita ada pengurusi PN Dr. Syamsuri, Menteri Besar Terengganu. Ditarik balik royalty petroleum. Gaji tak boleh bayar. Gaji Kenapi Putrajaya minta bayar gaji pegawai. Pasal royalty petroleum 1 bilion lebih dimasuk sebagai hasil dalam belanjawan negeri. Itulah hasil negeri. Tahan. Nak belanja mai ambil. Nak bayar gaji kena pergi ambil di Putrajaya. Nak bayar bonus kat kita dengan awam kena pergi ambil Putrajaya. Bila pergi ambil dia kata, bonus tak boleh bayar kena ambil sini juga. Pula bapa hang, bukan duit hang. Bukan duit hang. Duit royalty. Nampak tak? Nak bagi nampak orang lemah, tahan duit. Menteri Besar Terengganu, pengerusi Perikatan Nasional. Boleh survive negeri yang dicekek sampai macam tu. Sampai sekarang survive. Hebat tuan-tuan, kita ada orang. Tuan-tuan ada Menteri Besar Kedah duk bersyarah ni. Bendahari tuan-tuan, bendahari. Siapa nak simpan duit kat saya sila. Ada pilihan raya kita belanja ke semua. Tuan-tuan semua, insya-Allah dengan keazaman para pemimpin kita. Dengan pengalaman panjang kita ada Abah Tan Sri Muhyiddin, pengalaman sebagai Perdana Menteri, jadi Menteri Dalam Negeri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran, Menteri Pertanian, Menteri Belia dan Sukan, apa menteri lagi lah Tan Sri jadi. Panjanglah, menteri besar, membesar. Ada dengan kita pengalaman panjang. Umur dia sama dengan Anwar Ibrahim. Sama dengan Tok Ru Jahdi. Muda daripada Datuk Mahfuz. Datuk Mahfuz senior dia, Pak. Saya jauh lebih muda. Masih ganteng lagi. Kota ada 2. Dekat tu ya tuan-tuan, nak mampu yo. Balik lagi kena. Susahlah kau cakap, buat singkat-singkat boleh lah. Tuan-tuan sekalian, dengan tokoh-tokoh yang kita ada teknokrat yang bersama kita, pakar ekonomi yang bersama kita. Tuan-tuan jangan takut. Kerajaan ni dia ada sistem. Dia ada sistem kerajaan yang bergerak. Siapa jadi Perdana Menteri dia dah disusun dalam sistem. Cuma hang tak boleh buat luar tabi'i je. Hang kena ikut sistem tu. Kalau hang kata jadi PM saya teruskan minyak, tiba-tiba hang penaik harga minyak, tu luar tabi'i. Betul tak? Janji lagu lain, buat lagu lain. Tak betul. Siapa jadi MP, ada sistem kerajaan.
Semuanya telah diikat oleh undang-undang. Ini dia jalan. Dasar dan polisi je boleh ubah. Dasar kita apa? Mengutamakan pendidikan untuk rakyat negeri kita. Maka kita sedia bajet lebih untuk pendidikan. Kita utamakan bantuan untuk orang miskin. Maka kita lebihkan bajet untuk orang miskin. Boleh lah tu. Tapi sistem lain, agensi-agensi bergerak telah diikat oleh undang-undang. Kan susah? Tak susah. Siapa biasa jadi menteri besar Kedah? Saya orang Sik tu, tiba-tiba jadi menteri besar. Lagu mana saya jadi menteri besar? Mana ada sekolah ajar jadi menteri besar? Tapi sistem telah ada. Yang berubah polisi dan dasar. Maka kita buatlah polisi tu. Kaki tangan awam bekerja seperti biasa. Agensi-agensi kerajaan bergerak seperti biasa. Projek-projek jalan. Sistem tender jalan. Repair jalan apa semua ni bergerak macam biasa. Itu tak susah. Siapa boleh jadi Perdana Menteri? Boleh. Jangan takut kononnya saya kena jadi Perdana Menteri. Sebab saya ada pengalaman jadi Menteri Keuangan terbaik Asia. Polah. Temang kari. Apa kata apa? Gajah boleh terbang. InsyaAllah tuan-tuan, dengan keazaman yang kita ada, pengalaman yang telah mengkayakan kita, tunjuk ajar yang diberikan oleh orang-orang terdahulu, kita bertekad untuk mengubah kerajaan di persekutuan dan di negeri insya-Allah. Semua kebaikan kita akan himpunkan bersama. Semua kejahatan, kezaliman, penindasan, penipuan, pembohongan akan dijauhkan daripada rakyat Malaysia. Boleh tuan-tuan? Dengan segala sukacitanya, dengan doa yang berpanjangan, saya rasmikan pelancaran Jentera Pilihan Raya PAS PRU 16 Negeri Johor dengan 3 kali laungan takbir. 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 Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.